Hai, kalau korang ada masalah, tak boleh nak follow back korang punya follower. Kalau terlalu cepat kita follow orang, nanti dia akan beritahu following others too frequently, try again later. Biasanya akan ambil masa 24 jam untuk perbetulkan masalah ni. Okey, ada lagi satu cara yang paling mudah korang boleh buat. Okey, korang buka je profile follower korang tekan je follow back. Macam saya buat ni, korang tiru saja, sangat mudah. Nanti korang boleh follow semua sekali dalam satu masa. Kalau bermanfaat, korang boleh share. Jangan lupa tekan love, tekan komen, tekan bookmark tu, apa nama tu. Lepas tu korang boleh share. Thank you. Hai, kalau korang ada masalah, tak boleh nak follow back korang punya follower. Kalau terlalu cepat kita follow orang, nanti dia akan beritahu following others too frequently, try again later. Biasanya akan ambil masa 24 jam untuk perbetulkan masalah ni. Okey, ada lagi satu cara yang paling mudah korang boleh buat. Okey, korang buka je profile follower korang tekan je follow back. Macam saya buat ni, korang tiru saja, sangat mudah. Nanti korang boleh follow semua sekali dalam satu masa. Kalau bermanfaat, korang boleh share. Jangan lupa tekan love, tekan komen, tekan bookmark tu, apa nama tu. Lepas tu korang boleh share. Thank you.